minyak bocor, atas semua basah. Hari ni kita ada Honda City. Masalah dia engine leaking. Okey, bila engine leaking, engine nak kena apa? Engine oil nak kena selalu check. Jangan sampai crack. Kita check dia leaking dekat mana. Jom. Okey, ni kita buka. Dia nak buka bakal apa? Ini pun nak kena buka. Honda, Nissan, ni bocor minyak. Ni kita nak ganti dia punya VTEC Swiss. Okey, Honda nampak bocor kat minyak kat situ. Lain power pun sama, bocor minyak. Okey, ni pun bocor minyak. Gasket kita bersihkan balik. Cap tepi ni. Kalau dekat atas gearbox ni penuh minyak, kebiasaannya bocor kat ni. Ni. Okey, dia punya o-ring kat sini. Masalah Honda, ni o-ring ni keras. Ada leaking-leaking atas, kita basuh balik. Nanti baru check next ada bocor lagi tak. Okey dah. All lebih otomotif. Jaga kereta, jaga selamatkan.